أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hadirin hadirat, sidang penonton dan pengikut setia 30 hari 30 ayat. Tahun ini tahun ketiga dan alhamdulillah Dr. Fakhur Razi bersama dengan kita untuk tahun ketiga. Kita masih lagi meneruskan pemahaman tadabbur untuk surah Al-Waqiah. Ingat, Al-Waqiah ada 3 golongan, muqarrabun, muqarrabun, ashabul yamin dan ashabul shimal. Muqarrabun, ashabul yamin dah ada penjelasannya sebelum ini. Dan saya rasa kita teruskan dengan ayat 41 dan 46. Kenapa? Sebab itu ada ciri-ciri yang dipanggil sebagai ashabul shimal, mereka yang mendapat penyiksaan dan mendapat amalan dengan tangan kiri. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Okey, kalau kita semak awal-awal Dr. Sri, kita rasa ngeri tentang akhirat. Kemudian kita sembang tentang golongan, kita rasa macam seronok, muqarrabun seronok. Okey, cumanya kalau muqarrabun tu peluang kita macam half-half lah. Okey, wa qalilu minal akhirin. Kemudian kita dah sembang tentang ashabul yamin. Itu kita minal akhirin, sullatun min akhir. itu maknanya peluang kita 50-50. Orang terdahulu dengan orang yang terkemudian sama. Okey. Cumanya kita nak highlightkan kat sini, bila tentang golongan yamin, Allah Taala banyak cerita keindahan di syurga. Kemudian Allah Taala nyatakan sedikit PL, perangai, persifatan golongan-golongan yamin. Okey, tapi hari ini kita nak sembang tentang golongan shimal, golongan ahli kiri yang mendapat catatan amalan di tangan kiri. Mereka itu di mana? Mereka itu di neraka. Sifat neraka itu fi samumin wa hamim, mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak. Dalam air menggelegak, angin itu pun membakar. Wa zillim min yahmum, dan naungannya juga asap yang hitam. Pada menyatakan gambaran yang mengerikan. La baridun wala karim, dan tidak ada kedamaian, tak ada sejuk, tidak indah, tidak selesa, dan tidak ada pula karim, tak ada kesenangan, tak ada belas kasihan. Maknanya begitulah keadaan-keadaan di neraka. Na'udzubillah. Dan sikit saja Allah terangkan tentang keadaan neraka, dah cukup faham bahawa keadaannya begitu ngeri. Allah Ta'ala lanjutkan pada ayat yang ke-45, iaitu bagaimana PL-nya mereka di dunia sehingga mereka menjadi ashabul shimal, menjadi golongan kiri. Allah Ta'ala nyatakan, indahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mereka itu dulu dekat dunia, sentiasa lalai dengan kemewahan dunia, dan maknanya lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada untuk tunduk dan patuh pada hukum Allah. Mutrafin. Mutrafin ni maknanya bersenang-senang dengan keduniaan yang fizikal tadi tu, yang kita sembang dalam siri-siri yang awal tadi. Yang akan hancur itu. Lantaran itu mereka tidak ingat Allah, tak patuh kepada hukum hakam Allah, dan mereka hidup seperti mana suka hati mereka nak hidup. Tidak ada mujahadah untuk bertaat. Seperti yang kita sembang sebelum ini. Maka itu sifatnya orang-orang yang mendapat catatan daripada tangan kiri. Kemudian tak cukup dengan itu, Allah nyatakan sifat ayat yang ke-46, wa kanu yusirruna 'alal hinthil azim. Mereka itu pula sentiasa melakukan dosa yang besar, berdegilan, maknanya berkeras kepala dalam dosa. Maknanya tidak fikir untuk bertaubat. Apa puncanya yang utama daripada ayat ini, Datuk Seri? Puncanya adalah cinta dunia. Dan untuk kita tidak menjadi golongan kiri, kita kena menghapuskan cinta dunia, digantikan dengan cinta yang lebih berharga, iaitu cinta Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Hanya mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menghancurkan sifat cinta dunia. Bila tidak ada cinta dunia, kita tidak akan terlalai dan terleka dengan hal ehwal keduniaan. Mudah-mudahan Allah Taala berikan syafaat kepada kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Kelompok yang menerima amalan dengan tangan kiri yang mendapat seksa. Ciri yang pentingnya apa dia? Cintakan dunia dan berseronok dengan dunia. Dan yang paling penting, konsisten, istiqamah dan rasa tidak bersalah dengan dosa-dosa besar. Jadi ini pentingnya untuk kita. Taubat, siasat terbuka, sehingga sampai waktu-waktunya. Bila? Ketika nyawa sampai di kerongkong untuk setiap manusia. Bila sampai matahari terbit daripada barat, itu tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, ada pintu taubat yang besar untuk kita laksanakan. Laksanakanlah. Jauhkanlah diri kita daripada ashabus syimal. Cirinya apa? Cintakan dunia, berbangga dengan maksiat dan dosa yang dilakukan. Semoga kita dijauhkan daripada kelompok-kelompok seperti itu. Dan kalau masih ada kesalahan, rasa bersalah dalam jiwa atas setiap dosa, segera kita bertaubat dan jauhkan daripadanya. Alhamdulillah, kita di ayat 41 dan 46 hingga 46 surah Al-Waqiah sebentar tadi. Esok teruskan bersama kita untuk 4 hari terakhir sebelum menjelang Syawal yang mulia dengan tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak sebut 4 ayat terakhir tu.